Kena Dr. Ju. Saya Ha. sebelum saya ikut package Dr. Ju tu bulan 4 ke bulan 5 tahun lepas lah. Saya tahu tu melalui baca-baca dalam Facebook aje lah. Tak ada dengar cerita orang, lepas tu baca dalam Facebook, tengok ikut follow dia punya Facebook kan. Mungkin lah awal sikit daripada tahun lepas lah kot. Mungkin tahun lepas tapi awal lagi lah daripada bulan 4 bulan 5 tu lah. Sebelum tu Oh. dengar-dengar cerita aje lah. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Kebanyakannya yang keliling saya ni kebanyakannya yang tak tahu lah. Hmm. Saya sebenarnya kencing manis ni saya ni dah lama lah dulu kan. Maknanya masa umur mungkin 60-an ke macam tu lah. Tak adalah sampai ke apa, tak adalah makan ubat kencing manis sajalah. Tak adalah kira serius ke apa. Itu je lah. Lepas tu saya ni ada buah pinggang bocor masa umur 40 lah. Lepas melahirkan anak nombor 4 lah. Masa tu dia doktor diagnose ada buah pinggang bocor je lah. Tapi masa tu kita tak tahu apa-apa kan. Tapi masa jumpa doktor tu dia ada buat jugalah dia x-ray buah pinggang semua kira fungsi semua okey lah. Jadi kita pun tak adalah kisah benda lain kan. Saya baca dalam apa dia orang kata elok untuk masuk. Saya memang selalu sebelum ni dengan Zira lah. Jadi saya join melalui dia jugalah. Saya buat yang monthly yang RM50 sebulan kan. Dengan dia lah mula-mulanya. Dah masuk dengan grup tu kira terus sajalah kan. Saya rasa Alhamdulillah okey lah. Kira mudah faham. Kalau dia sebenarnya ndak dengan tak ndak je. Itu je. Sebenarnya ilmu tu ada dekat situ kan. Itu pulang pada diri kita jugalah kan. Lepas tu dengan usaha kita. Itu je lah pada pendapat saya. Jadi macam saya ni sebab saya tahulah kelemahan dia sebab dari diri sendiri. Kan. Itu yang kira macam susah tu sebab sendiri yang tak boleh nak ikut. Itu je lah. Best lah macam nasi biasa juga. Yalah, daripada saya makan benda lain kan, sebab saya buat nasi kebal kan. Dah tak pandai nak beza lah. Tapi memang rasa kalau dekat rumah ni memang saya masak untuk semua orang pun memang saya buat. Memang dekat rumah saya sentiasa nasi kebal lah memang. Kadang Perempuan kalau saya bekukan masak, lah. saya masak baru pun saya simpan untuk saya. Lepas tu yang suami ke anak tu dia orang apa guna tapi masih masak guna minyak lah kan. Cuma kalau dia orang makan yang panas macam tu kan. Di kait sapi yang saya simpan lah yang peti ais macam tu.